Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, pada malam 12 Rabiul Awal 1435 Hijrah, kita berhimpun untuk menyambut Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan majlis pada malam ini diberkati Allah, dirahmatinya, dan seterusnya Allah meridai kehidupan kita ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saban tahun kita menyambut Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, menandakan salah satu daripada tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata para ulama, cinta kepada seseorang sudah pasti kita mahu segala kebaikan wujud kepadanya, dan segala kejahatan Allah selamatkan daripadanya. Di samping itu, hendaklah kita mengenali dan makrifat seseorang samalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini insya-Allah kita bicarakan pada malam ini bermula daripada sebelum kelahirannya, dan juga ketika kelahirannya dan selepas kelahirannya, dan seterusnya kita langsungkan lagi keistimewaan sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita fahami dan mengerti. Seterusnya kita menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya mengipas sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah amat penting, kerana kelahirannya telah dibahaskan oleh ramai manusia, pembesar-pembesar dan bangsa-bangsa dunia ini. Ibn Ishaq telah meriwayatkan dalam bukunya bagaimana pemerintah zaman dahulu menanti-nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Isa alaihi salam, salah satu daripada tugasannya ialah mewar-warkan kepada manusia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan muncul dengan membawa berita gembira, sebagaimana yang kita lafazkan dalam bacaan Al-Quran Al-Karim, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku akan bagi berita gembira kepada kamu, yakni Nabi Allah Isa alaihissalam berkata, akan datang seorang Rasul selepasku namanya Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa bin Maryam wa ru'ya allati ra'at ummi fil manam. Aku merupakan asbabnya doa daripada bapaku, yakni datukku Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga berita gembira yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, dan mimpi yang diperlihatkan Allah kepada ibu. Kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam ini telah dinanti-nanti. Seorang raja Yaman zaman dahulu bermimpi dengan satu mimpi yang amat pelik, menggerun dan menakutkannya, menyebabkan beliau pada waktu pagi berfikir bagaimana nak menyelesaikan isu mimpi ini dan nak mentadbir, menafsirkan mimpi
semuanya tidak berani untuk memberi pendapat. Kecualilah mereka bagi tahu bahawa di negeri kita ini wujud dua orang penafsir dan pentadbir mimpi yang terkenal. Seorang bernama Syekh dan seorang lagi bernama Sultan. Seorang yang mana tubuhnya cacat sebelah dan seorang yang lain begitu lemah. Ringkasnya apabila dipanggil dan diasingkan antara seorang dengan seorang dan bertanya kepadanya mimpi baginda ini, Raja Yaman, maka diberitakan kepadanya yang dijawab yang hampir-hampir tepat. Dan khulasah yang terakhir kedua-duanya menyatakan bahawa akan muncul seorang Nabi membawa kedamaian, kehebatan, keamanan ke seluruh dunia. Maka dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berpindah dan mereka mencari kenabian tersebut. Cerita ini ratusan tahun, bahkan mungkin hampir ribuan tahun sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang seterusnya, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota suci Makkah Mukarramah, di mana para ahli sejarah telah menyebut 5 pendapat. Pertamanya pada 2 Rabiul Awal, keduanya pada 8 Rabiul Awal, ketiganya pada 9 Rabiul Awal, keempatnya 10 Rabiul Awal, dan kelimanya pada 12 Rabiul Awal. Pendapat yang paling masyhur mengikut ahli falak Mesir dan disebut dan dinukilkan oleh para ulama bahawa pada 9 Rabiul Awal, kerana jatuh pada hari tersebut adalah hari Isnin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala dilahirkan tuan-tuan. Apabila dilahirkan pada satu malam tersebut, seorang Yahudi, pendeta Yahudi, disebut sebagai tajir perniagaan yang terkenal dengan ahli kitab, pada malam tersebut dia bertempik dan berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah di kalangan kamu ada yang melahirkan anak pada malam ini?" Masing-masing terdiam, dan akhirnya ditanya lagi, sehingga ditanya kepada dia, "Kenapa kamu begitu prihatin dan cakna sangat?" Katanya, mengikut dalam pengamatan, "Laqad tala'a Najm Ahmad," telah muncul satu bintang Ahmad yang aku lihat dan tengok tak berlaku kecuali pada malam. Sudah pasti ada di kalangan kamu yang melahirkan anak. Kebetulannya pada malam tersebut seorang sahaja yang melahirkan anak." Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meminta izin daripada keluarga baginda untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala diberi keizinan dan dia lihat dengan sesungguh-sungguhnya. Dia tengok mata Nabi, dia tengok muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengok tangan, dia tengok kaki. Akhir sekali dia tengok belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat terdapat padanya tulisan Khatamun Nubuwwah. Para ulama menyatakan dia bukan batu, tapi dia lebih kepada bentuk bulu yang halus yang membentuk kalimah Khatamun Nubuwwah, khatam segala. Dia tengok yang itu, dia terus pingsan. Selepas beberapa ketika, dia sedar dan dia mengucapkan kalimat
kenabian sudah hilang daripada orang yang Nabi ini Nabi akhir zaman datang dengan seolah-olah mengkhatimahkan para rasul-rasul dan nabi. Maka disitulah gambaran kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Baihaqi, sekalipun tidak disetujui oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqh Sirah, tetapi dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, riwayat menunjukkan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam beberapa irkhasah, kejadian luar biasa. Antaranya kebesaran 14, kebesaran Raja Persia Tumbang. Gereja di Bahira Siwah telah runtuh. Kerajaan Majusi yang terkenal dengan penyembahan api terpadam. Walau macam mana pun sebahagian daripada mereka mengisyaratkan, peristiwa ini seolah-olah memberi satu signal bahawa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ini sudah pasti akan liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Dia akan menzahir dan mengenangkan semua agama. Agama lain semuanya ke bawah dan Islamlah yang akan menjadi dipersadanya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diputerakan, suatu perkara yang penting kita fahami bahawa Rasulullah ini istifai. Apa yang dimaksudkan istifai artinya pilihan Tuhan, bukan kasbi, bukan maknanya usaha, tapi pilihan Tuhan. Bila Allah pilih baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih serba-serba. Bermula pertamanya Allah pilih susu galuh baginda sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, sehingga sampai kepada atuknya yang ke-21 bin Abdul. Kesemuanya ini daripada asyraf, daripada bangsawan mulia yang menjadi golongan yang tertinggi. Tidak ada antara susu galuh baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan penjarahan dan perzinahan. Dengan sebab itu baginda menyatakan, "Ulitu min nikahin la sifah." Aku dilahirkan daripada nikah yang sebenar, bukan daripada penjarahan. Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala dia dilahirkan pada waktu pagi. Ada dua riwayat yang masyhur. Pertama, ketika mana fajar menyingsing. Pendapat yang kedua, pada waktu pagi. Apabila waktu fajar menyingsing ini, kalau kita baca dalam sejarah kehidupan manusia, waktu ini adalah waktu di mana manusia paling tenang kehidupan. Kalau kita tidur masa ni, tidurnya deep sleep memang level. Dan kalau orang itu orang saleh, pada masa itulah paling hampir dengan benar. Mengangkat kan qalilan min al-laili ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun. Mereka itu sedikit sahaja berjaga tidur waktu malam, dan apabila fajar hampir menyingsing, mereka akan berada di atas sejadah-sejadah istighfar, dan mereka menyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
baginda dilahirkan dalam keadaan yatim. Al-Imam Syakani dan pakar bahasa Arab menyebutkan yatim ni ada 3 jenis. Kepada haiwan, lembu, kambing, kerbau, bila sebut yatim, maknanya mati mak, mati bapa, sembelih korban, dia tak panggil yatim, bahasa dia. Kepada burung, makna yatim mati salah satu daripada telur. Sebab biasanya burung hidup berpasang-pasangan. Kepada manusia, bila sebut yatim, maknanya mati bapanya, dan dalam keadaan usianya belum ketiba itu. Mati mak, mati bapa, itu yatim. Cuma orang Melayu sahaja sebut yatim. Harap tak ada wal-fayatu, tak ada. Dia sebenarnya yatim seperti nama sadaqah, fuqara wal masakin. Akhirnya sebut wal-yatama, plural daripada kalimah yatim. Bila Nabi dalam keadaan yatim, apa sebab? Hikmahnya supaya Nabi tidak dikongsi dengan adik dan abangnya atau kakaknya, dia satu-satu sahaja. Tumpahan kasih sayang itu hanya kata Abu Syekh Abdul Hamid Keshi. Sebab yang lebih utama daripada itu ialah hatta la yakula abi walakin rabbi. Supaya Nabi SAW ini tak sebut apa-apa, tapi Nabi sebut Tuhanku. Maknanya apa? Bila sebut Tuhanku, sejak dari kecil lagi Nabi telah ada sebab tawakal pula kepada Allah. Dan di sini tangan-tangan tidak akan memanjai baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama supaya baginda sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah dan dididik, diadabkan oleh Allah secara langsung. Hal ini berbetulan dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah mengadabkan, Tuhanku mengadabkan aku dan dia sebaik-baik mengadab. Jadi disitulah rahsia kepada anak yatim. Dan kata ulama, dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak yatim, maka di sini memberi satu isyarat kepada kita untuk menjaga anak yatim, memelihara anak yatim, dan jangan sekali-kali mempunyai ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin min buyutil muslimin fihi yatim yuhsan ilaihi, wa syarru baitin min buyutil muslimin fihi yatim yusab ilaihi. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang terdapatnya anak yatim dan dia diberi ihsan dengan sebaik-baik. Dan seburuk rumah apabila anak yatim diberi ini. Ini gambaran dan seterusnya. Anak yatim ini nak bagi semangat kepadanya bahawa Rasul kita anak yatim, justru jangan rasa bimbang dan jangan rasa sedih. Sejarah membuktikan terlalu ramai tokoh-tokoh besar dunia anak yatim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah anak yatim. Al-Imam Abu Hanifah anak yatim. Al-Imam Al-Bukhari anak yatim. Al-Imam Al-Auzani Faqih Syam anak yatim. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, apa yang dinyatakan oleh para ulama, kita tengok anak yatim adalah anak yang cukup istimewa dan cukup hebat. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kita lihat pula baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda dilahirkan, dia terus diberi susu. Penyusu baginda ini mengikut riwayat antaranya ibunya sendiri Aminah binti Wahab, keduanya Suwaibah al-Aslamiyah, iaitu hamba sahaya kepada Abu Lahab, saudara baginda. Yang ketiga
Jadinya bila penyusuan ini seolah-olah nak gambarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberi susuan manusia nak mengajar kepada kita bahawa inilah kelangsungan sifat manusiawi dan fitrah yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dalam satu catatan sejarah yang cukup kita merasakan haibatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diceritakan, tak kala baginda sallallahu alaihi wasallam masih kecil, baginda berada di perkampungannya ataupun di perjalanan. Kemudian dibawa untuk pergi ke Bani Sa'diyah. Dalam satu kisah menjadi tradisi orang kampung yang datang ke kota Mekah nak ambil anak susuan. Kabilah Bani Bakar bila mereka datang yang datang yang biasanya yang sudah melahirkan anak datang, bila nak sampai dekat dengan kawasan tersebut, mereka memecut kuda kenderaan masing-masing sebab nak didik anak-anak yang kaya supaya dapat amal. Halimah Sa'diyah ini, Halimah Sa'diyah nama sebenarnya Halimah binti Abi Zuhair. Apabila dia nak sampai dekat ini, dia terlewat sebab dia punya kenderaan dia, keldai dia ini keldai kurus, akhirnya dia ketinggalan. Apabila dia sampai, anak semua telah diambil. Baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ditanya anak siapa, dijawab anak yatim. Hatinya rasa tak seronok nak ambil, sebab sudah pasti laba dia tak banyak. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila dah keadaan macam ini, dia pusing cari. Sudah cari, akhirnya tak dapat, dan dia terpaksa kata, baik, saya ambil juga. Sejak dia nak ambil sahaja, dia meriwayatkan hal yang pelik. Pertama katanya, susu saya sudah lama tercukup. Anak saya selalu mereka. Bila saja saya ambil anak ini, susu saya jadi banyak dan anak saya lain. Tak kala saya bilang bahawa bayi ini, tiba-tiba keldai saya ini gemuk jadi laju sehingga memintas keldai dan kenderaan rakan-rakan yang lain. Sehingga mereka ketiak dan tak bersuara. Kau tukar keldai lain ke? Kata dia tidak. Bila sampai di rumah, kambing-kambingnya yang terus dikemak, cukup rezeki dimurahkan. Akhirnya suami isteri ini bercakap, inna hadhihi lanasamatun mubarakah. Kami percaya budak ni ada nur, ni mesti ada berkah. Dan itulah yang berlaku. Tinggalkan kisah. Satu kisah yang cukup pelik. Selepas hampir 6 tahun, ketika mana baginda berada di kota Madinah, baginda telah melebarkan dakwah Islamiyah. Dalam satu peperangan kecil, para sahabat telah mengepung dan menakluki musuhnya, di mana salah seorang tawanan tersebut adalah seorang perempuan. Bila mana perempuan ini berikat, perempuan ini berkata, jangan ikat aku adalah kakak Muhammad. Bila dengar kakak Muhammad, jadi orang terkejut. Masing-masing sahabat kata dia pula Muhammad. Jadi kes ini termasuk dalam special case. Berbagai dibawa
kita nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga hakikat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selepas daripada kita mengetahui tentang sedikit latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara yang saya sebut. Pertama, apakah istimewanya baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tengok betul-betul, kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tekuni, maka kita dapati istimewanya teramat banyak. Pertama, segala sifat yang baik, maka Nabi adalah menjual. Ini tak mungkin berlaku pada mana-mana manusia. Segala sifat yang baik, maka Nabi menjual. Saya contoh, kita ramai-ramai, mungkin di kalangan kita bila ditanya siapa yang paling kuat sembahyang malam, si fulan. Bila ditanya siapa yang paling banyak sedekah, orang lain. Ditanya siapa yang paling banyak zikrullah, orang lain. Ditanya siapa yang paling banyak melaksanakan puasa sunat, orang lain. Jadi kita tak mungkin dapat keseluruhan Nabi-Nabi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, saya ambil dalam bab pertama. Tuan-tuan, kalau orang Arab zaman dahulu, pemurah orang Arab itu biasanya dia akan bandingkan dengan hadis. Dia akan katakan di hadis, Allah ini pemurah seperti hadis. Macam mana pemurah di hadis? Orang datang rumah dia, dia sembelih kambing. 3 orang sembelih kambing, 4 orang sembelih kambing, 2 orang sembelih kambing. Akhirnya sekadar kambingnya habis kerana sembelih dahulu. Kemudian orang datang lagi. Bila orang datang, apa lagi yang dia nak sembelih? Yang ada ni ialah kudanya sakit, yang dia buat naik dia sembelih juga. Bila dia sembelih juga, maka dia digelar seperti bandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak pergi datang, ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, kita asal Quran. Saya nak pulang, nak bawa sembelih di kampung, nak ajak kawan-kawan makan. Dan dia kata, lihat semua ini, ambillah kepada kamu semua. Tuan-tuan dan bila mana dia sampai sahaja di kampungnya, dia kata, wahai kaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhsha Allah. Wahai kaum, kamu kena bakal masuk Islam. Habis pelanggan Muhammad, bila dia beri, dia nak kata fakir. Dia tak takut apa. Satu hari datang seorang lain, ya Rasulullah, bagi kat saya. Rasulullah kata, saya tak ada. Katanya, bagi ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu nak, kamu pergi kedai tersebut, kamu nak aku bayar. Para ulama menyatakan, pemurahnya Nabi, dia beri bukan apa yang dia ada. Nabi dia beri apa yang dia tiada. Sedangkan hati dia buat apa yang dia ada. Maka disitulah pemurahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cakap dalam bab sepemberani manusia, siapa paling pemberani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam satu episod di kota Madinah, entah macam mana satu malam. Satu malam tiba-tiba bunyi satu benda yang kuat, benda satu arah, menyebabkan sahabat tak boleh tidur malam. Pagi esok subuh-subuh pergi ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku tuan-tuan? Bila dia pergi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala dia pergi ke rumah Rasulullah SAW tak ada. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada, apa yang berlaku? Cek Rasulullah tak ada. Tengok, tiba-tiba Rasulullah baru datang. Bila Rasulullah datang, maka faham. Rasulullah baru datang. Bila Rasulullah baru datang, Rasulullah kata, jangan takut, jangan bimbang. Suara yang aku dengar tadi itu, yang kamu dengar, tak ada apa-apa. Tengok tuan-tuan, itulah keberaniannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, akhirnya kita nak tengok apa istimewa Nabi kita ni, tuan-tuan. Dia boleh bagi kepada kita, dia boleh kenal keadaan kita, dan dia boleh letakkan sesuatu itu kena pada kita. Dan dia luar biasa. Macam kita ada kelemahan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat dia pertama, sahabat dia kedua, sahabat dia ketiga, dia tak sama-sama. Dan ini luar biasa. Sebab itu zaman baginda telah membina satu umat yang amat bagus, yang disebut sebagai hayat umat. Dan bila kita tengok Rasulullah sendiri, apa yang diambil iktibar antara lain ialah kita juga mesti supaya mungkin memahami cara Rasulullah SAW, cara hidupnya, cara kehidupannya, cara pengurusan masa, cara pelaksanaan kehidupan, cara interaksi dengan keluarganya, cara beramal dengan usul, semua cara tersebut Rasulullah SAW dalam tengok dia maka benarlah firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik, dan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga kita tengok ikutannya dalam serba-serbi kepada orang yang iman dengan Allah dan hari kiamat, dan juga yang sebut nama Allah dengan sebanyak-banyak. Apa yang mahu dari itu sempurnalah sudah keramat sempurna tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal pada tahun 1435 Hijrah bersamaan 2014. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum